Podcast YBM episod ke-46 Hari Pekerja 1 Mei 2026 jam 9 malam. Isu panas yang kita akan bincang malam ini sudah tentu kita akan kupas secara adil mengenai krisis yang berlaku di Negeri Sembilan dan bagaimana krisis itu akan ada kesan yang besar kepada peluang-peluang parti-parti sedia ada menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Juga mengenai tindakan kerajaan ingin memotong 10 bilion ringgit daripada perbelanjaan kepada rakyat demi untuk mengekalkan harga minyak pada harga sekarang, baik atau tidak kepada rakyat. Saya juga akan sambung isu yang tertunda minggu lepas, iaitu mengenai perang di media sosial. Siapa yang menang sekarang, PN, PH atau BN? Dan yang terakhir, mengenai kes yang akan berlaku minggu depan. Saya dijangka akan dipanggil menghadap SPRM dan daripada situ bermulalah dalam saya ingat seminggu 2 minggu sebelum saya akan didakwa di mahkamah atas tuduhan menipu kabinet sehingga kabinet menandatangani perjanjian dengan AM untuk mereka cipta chip Malaysia yang pertama secara tergesa-gesa. Jadi hari cuti 1 Mei hari ini, jangan lupa malam ini bermula jam 9 malam di saluran YouTube saya.